kelemahan kita. Yang kedua, untuk tahu apa material ataupun efek-efek yang boleh untuk kita ilusikan badan kita menjadi lebih stabil, ya. So, ada persoalan sebelum kita berakhir untuk tengah hari? Kumpulan ini? Ya, Puan. Ya. Ya, okey. Betul. Untuk kemeja lelaki saya tak sarankan satin. Kerana satin ini satu, apabila kita salah memilih kualiti satin, dia akan menonjolkan benda-benda yang tertimbul yang tak perlu ditimbulkan. Ya, dia akan jadi sexual harassment pula. Yang pakai singlet, ya. Namun untuk satin selalunya macam-macam keraian, dan pilih satin yang bukan satin yang shining. Satin crepe tu yang nampak mahal. Contoh tudung ini adalah satin. So saya pakaikan satin di atas sebab untuk baju, untuk badan tak sesuai dengan saya letakkan di bahagian atas. Satu sahaja satin untuk di badan kita untuk menonjolkan, tetapi tak semua. Jadi